Cuti tahunan, cuti penggal, jom tua unit durian tunggal. Cik Yam, tolong carikan banglo unit Nan Bumi. Kat mana tu Cik Yam? So, hari ni Cik Yam berada dekat Taman Belimbing Setia. Bestnya unit kali ni, unit Nan Bumi. Semua orang boleh beli. Unit banglo ni besar tau. Sebab apa? Tanah sebelah tepi pun dah ada 16 kaki. Biasa kita nampak 10 kaki, 12 kaki kan? Unit kali ni banglo setingkat, keluasan tanah pun dah dekat 4,222 square feet. Ada 4 bilik, 2 bilik air. Yang macam saya cakap, owner dah siap simen tepi dah. Kat sini boleh buat pot, kolam renang, boleh healing-healing, nak minum, nak makan santai-santai petang. Jom, macam biasa, kita tengok dulu dalam rumah. Unit kali ni, Cik Am bawa anda tour ke unit di Taman Belimbing Setia, Durian Tunggal, Melaka. Unit kali ni merupakan unit banglo single story berstatus freehold Nan Bumi. Keluasan untuk unit kali ni pula 4,122 square feet dan build up 1,344 square feet. Unit ni mempunyai 4 bilik dan 2 bilik air. Lagi best, unit ni pun dah siap fully renovate tau. Kalau anda nak tahu, dekat bahagian depan, belakang dan tepi unit ni, owner dah siap tambahkan awning. Bolehlah kalau anda nak buat tempat laundry area ke, tempat santai petang-petang pun boleh. Macam yang anda nampak, dekat bahagian luar ni pun owner dah siap simen. Bila tengok bahagian luar dah nampak besar kan? Belum tengok bahagian dalam lagi. Apa lagi? Jom Cik Am bawa anda tengok bahagian dalam pula. Inilah dia kawasan ruang tamu unit ni. Besar dan luas kan? Kalau nak letak set ruang tamu, memang boleh je. Kalau anda nak tahu, setiap bilik dalam unit ni luas dan sesuai sangat kalau anda nak letak set bilik tidur tau. Nak pula dekat bilik master ni dah siap attach sekali dengan bilik air pula tu. Kalau anda nak tahu, selain daripada owner dah renovate tambahkan awning dan simen bahagian luar rumah, owner renovate juga tau. Auto gate, CCTV, built-in kitchen set, tabletop, fully grill dan juga fully tiles. Banyak kan owner dah reno. Unit ni pun dekat sangat-sangat tau dengan kemudahan. 5 hingga 10 minit je anda dah boleh ke surau, klinik, sekolah anak-anak, pekan durian tunggal dan banyak lagi. Selain daripada anda boleh jadikan bilik tetamu dan bilik anak-anak, anda boleh juga tahu kalau nak buat walk-in closet ataupun bilik study. Senanglah sikit kan kalau anak-anak nak study nanti. Bilik air kedua pula betul-betul dekat bahagian dapur. Kalau tengah memasak, tiba-tiba nak ke bilik air pun dah dekat. Apa lagi anda nak? Anda dah tak perlu fikir berapa nak keluarkan kos untuk renovate. Sebab unit ni dah siap cantik macam ni. Ada banyak bilik pula tu. Nak buat investment pun boleh. Bestnya unit kali ni, kalau you duduk dapur masak takkan bau sebab owner dah siap reno pintu siap-siap you. Lampu pun dah cantik, lampu pun dah downlight, siap dengan tabletop. Owner bagi lagi perabot. So you tengok dapur ni yang kawasan mak-mak suka sebab luas. Kalau nak letak meja makan sebelah depan boleh, sebelah dapur pun boleh. Petais besar ni pun owner siap bagi tau. Nak menumbuk pun tak payah dekat atas. Tabletop pun dah cantik. So, siapa yang belum subscribe video YouTube Cik Yam, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye! Unit banglo terrace Unit banglo cakap ni. Unit kali ni banglo terrace. Lampu pun dah cantik. Aku lupa lampu ni lampu apa nak.